Assalamualaikum. Hari ini kami akan menerangkan tentang DOL starter. Kontrol circuit hanya pakai satu single phase saja. Jadi kontrol circuit mula daripada MCB, iaitu live 1 masuk ke MCB, dan keluar daripada ni terus ke normally close dekat top, iaitu pada kaki 95. Okay, jadi daripada kaki 95 akan keluar ke kaki 96 untuk normally close. Jadi daripada kaki 96 ni dia akan terus ke kita punya stop button, iaitu common stop button yang bersifat normally close. Okay, daripada kaki nombor 2 di stop button, kita akan ke kita punya start button, iaitu common start button, dan juga akan loop kepada kaki 43 pada kita punya contactor. Okay. Lepas itu kaki 44 pada contactor akan terus ke normally open di start button. Okay, daripada start button kita akan terus ke terminal A1. Terminal A1 adalah untuk menghidup dan mengawal kontaktor kita. Okay, daripada A1 juga kita akan pergi kepada pilot lamp hijau untuk menunjukkan bahawa circuit kita hidup dan kontaktor berfungsi. Okay. Lepas tu kita ada juga fungsi untuk trip, iaitu fault button, iaitu pada kita punya TOR. Okay, untuk daripada TOR kita ada supply daripada kaki 95 ini diloopkan untuk masuk ke kaki 97. Okay, jadi bila ada supply untuk normally open pada TOR, kita akan sambung pada kaki 98 ke kita punya lampu trip ataupun lampu merah. Dia akan berfungsi bila TOR ini activate dan trip. Okay. Jadi daripada penyambungan yang bawah semua, kita akan sambung neutral pada lampu hijau dan lampu merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Presiden bin Azmi dan saya akan menerangkan tentang main circuit. So untuk main circuit kita akan ada daripada supply. So supply kita akan melalui kepada MCB yang akan keluar kepada kita punya contactor yang berfungsi sebagai switch yang untuk menjaga switch. So jika switch dijalankan dengan elok, dia akan energize dan akan menghidupkan kita punya top. So top pula berfungsi sebagai kita punya safety. So kalau top kita berfungsi dengan elok, supply akan berjalan dengan lancar dan akan boleh masuk pada kita punya iaitu motor. Okay, sekarang ni saya ingin mendemonstrasikan saya punya circuit yang berfungsi secara penuh. Okay, jadi mula sekali kita akan on supply daripada punya ni, supply utama. Lepas tu sekarang ni dah ada supply masuk sampai kita punya MCB. Okay, jadi kita mula dengan on kita punya MCB. Ini adalah MCB tripod untuk ketiga-tiga phase. Lepas tu ni adalah MCB untuk single phase, iaitu ada neutral dan ada kita punya supply untuk line 1. Lepas ni adalah miniature circuit breaker. Okey, lepas kita dah on semua ni, sekarang ni hanya tinggal kita untuk on motor dengan cara menekan button start. Okey, bila button start ini ditekan, kita punya TOR, kita punya contactor akan energize dan akan menyambungkan ketiga-tiga phase daripada 3 point circuit breaker kita tadi. Okay.
pilot lamp warna hijau akan menyala, menunjukkan kita punya circuit tengah hidup. Jadi apabila kita tekan button stop, kita punya contactor akan de-energize dan lita untuk ketiga-tiga phase ini akan diputuskan dan motor kita berhenti. Jadi kita juga ada function torque, iaitu untuk safety, menjaga overload. Jadi macam mana torque ini berfungsi adalah seperti biasa kita hidupkan kita punya lita. Lepas tu kita boleh try untuk cuba test kita punya torque. Seperti kita tahu, bila torque kita berfungsi, motor akan berhenti dan lampu yang menunjukkan trip akan menyala, iaitu lampu merah. Macam mana untuk kita hidupkan lita balik? Biasa kalau torque ini masih hidup, kalau kita tekan button start, kita akan berfungsi. Sebab torque ini masih memutuskan kita punya lita. Jadi cara dia adalah kita tekan reset, iaitu batu hijau pada kita punya torque, dan lampu merah akan padam dan kita boleh start seperti biasa kembali. Sekian, terima kasih. Sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak ambil bacaan pada kita punya circuit, iaitu kita ada banyak jenis bacaan. Yang pertama, kita akan cuba untuk kira speed yang dikira dalam RPM untuk putaran motor kita. Jadi macam mana kita nak kira, kita akan guna alat ni yang dinamakan sebagai tachometer. Dia berfungsi dengan menggunakan laser yang perlu dihalalkan kepada motor. Jadi macam mana kita nak pakai adalah dengan kita onkan supply kita, iaitu pada control circuit dan main circuit, hidupkan motor. Jadi waktu motor kita tengah hidup, halalkan laser pada tachometer kepada shaft motor yang berpusing. Seperti yang anda boleh lihat, kita dapat bacaan sebanyak 1493.2 RPM, iaitu 1493 putaran dalam 1 minit. Kemudiannya saya nak tunjuk macam mana untuk kita ukur line voltage, iaitu kalau line voltage kita akan ukur daripada line yang pertama kepada line kedua, ataupun yang kedua kepada ketiga, ataupun yang ketiga kepada yang pertama. Jadi sebagai contohnya, kita setkan multimeter kita kepada voltage AC. Jadi kita perlu letak kita punya ni sama ada di motor kita punya supply ataupun dekat kita punya torque, iaitu yang menyalurkan arah sama ke sini. Jadi sebenarnya saya akan ambil pada torque sebab motor itu sedikit susah. Jadi saya ambil daripada red dan yellow. Jadi kita boleh dapat sebanyak 414 volt sebagai kita punya line voltage red yellow. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana cara untuk kita ambil bacaan untuk line voltage incoming power supply, iaitu daripada sini incoming power supply kita. Okey, jadi cara nak ambil line voltage sama macam incoming motor. Kita letakkan dua probe ni, satu pada phase yang pertama dan satu pada phase kedua. Sebagai contoh, satu pada phase red dan satu pada phase yellow. Jadi kita boleh dapat bacaan sebanyak 415.1. Sama juga kalau pada phase yang lain, iaitu sebagai contoh yellow blue, kita dapat bacaan sebanyak 420.2. Sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita ambil phase voltage. Kalau phase voltage ni, dia antara dua probe ni, satu pada phase iaitu pada line sama ada red, yellow, blue. Satu lagi kita akan ambil pada neutral. Jadi kalau dekat dalam industri, wire neutral tu terlampau jauh kita ambil bacaan. Contohnya pada satu mesin yang besar. Jadi contohnya kita boleh guna satu ini kepada line yang kita punya voltage, dan satu ini akan boleh touch kepada body satu motor itu. Okay, sebagai contoh, saya nak ambil phase voltage untuk red, iaitu U1. Jadi saya akan letak probe merah pada sini dan kita punya probe hitam saya akan touch kepada body dia. Okay, jadi seperti yang anda lihat,
kita dapat bacaan sebanyak 231.8 untuk phase voltage pada rack. Sama juga dengan phase-phase lain. Contohnya saya guna wire check pada blue, yang merah, probe merah kepada wire blue dan yang probe hitam kepada body. Jadi itu dapat bacaan sebanyak 240.6. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak ambil bacaan current. Iaitu current kita pada yang sampai pada motor kita. Kita ada 3 wire, 3 line, red, yellow, blue. Jadi cara kita nak ambil bacaan current, kita pakai clamp meter. Jadi kita onkan kita punya clamp meter. Okey, kita onkan kita punya clamp meter pada current AC. Okey, jadi bila kita hidupkan kita punya circuit, kita punya clamp ni dengan tekan ni clamp pada kita punya line yang masih. Contohnya saya clamp pada line red. Kita boleh nampak kita dapat bacaan sebanyak 1.46 ampere pada line red. Kita juga boleh try terus kepada line-line lain. Contohnya pada line yellow, clamp pada wire pilihan yellow, saya dapat 1.46, sama juga arus dia. Sama juga dengan line blue. Bila kita clamp, kita dapat current yang sedikit tinggi, sehingga 1.61. Okey, itu cara saya akan tunjukkan bacaan yang terakhir kita dapat daripada circuit kita, iaitu inrush current. Inrush current ni adalah current yang spike bila satu motor baru mula untuk berfungsi. Kenapa dia akan spiking? Itu sebab motor bila daripada berhenti dia nak pusing, dia perlukan current yang sedikit tinggi daripada operating current supaya memerlukan kuasa yang lebih untuk mula berfungsi. Okey, jadi cara dia adalah kita akan tekan function inrush pada kita punya clamp meter, hold. Lepas tu dia akan naik inrush kat sini. Lepas tu cara dia adalah kita akan clampkan clamp meter kita pada mana-mana kita punya line. Dalam keadaan motor tengah off, kita clamp dahulu. Jadi bila kita clamp, baru kita akan hidupkan motor kita. Jadi clamp meter ini akan mengesan current yang paling tinggi dan akan berhentikan nilai pada waktu itu, memudahkan waktu kita untuk melihat dan mengambil bacaan. Okay. Seperti anda boleh lihat, inrush current lebih tinggi daripada current yang operating itu. Sekarang kita dapat 6.59 ampere, iaitu sangat tinggi.